Hai, hari ni nak kongsi ya. Pemasangan Singapore hampir siap. Cuma yang tinggal hanyalah bahagian bawah. Untuk spring ada. Saya nak tunjuk bagaimana saya tutup itu punya spring. Dia punya size 2x3. Kalau kita tak tutup, nampak tak cantik. Jadi kita kena tutup kita punya spring. Tutup spring. Kita kena potong lah. Potong sini pun size 2 inci. 2 inci kita akan tutup kat sini dan kita kena skrukan dia. Baru nampak cantik dah dia punya finishing lah. Jarak skru, jarak antara skru masih lagi dalam 9 inci 9 inci. Kita skru atas dan bawah untuk dapatkan dia punya kekuatan ya maksimal. Ini sini ke sini hulu 3 inci. Ke bawah ni. Nah, kita punya ke sini hulu size 2 inci. Nah, dia punya frame hulu besar 3x2. Kita letak ini. Barulah nampak cantik, baru nampak emas. Lepas tu kita akan letak sliding door punya finishing dia. Hampir siap. Siap ni nanti saya akan tunjuklah cara nak plaster kita punya join ya. Guna dia punya compound punya sealing itu. Frame bawah tu. Tapi kerja ni memang kena berhati-hati lah. Kalau tak cantik nanti. Kita tutup, kita baluk dah. Terima kasih.